Yes, Assalamualaikum guys. So welcome back to Pace Channel. Maybe kita buat untuk vlog hari ni untuk last day posting. So without further ado, let's go. Let's me show to you guys. So actually dah sekarang pukul 6.30. So bas sampai pukul 6.30. Jadi kita kena cepat sebab kita tak tahu sama ada kita akan kena tinggal bas or not. Mana tahu hari ni jadi vlog berjalan lagi. So let's go. Cepat tu. Dengar bunyi bas tu. So laju. So, kita dah sampai Sunbed lalu dekat 7E. Actually, saya tak boleh nak ambil putih sangat dah. Dan bas dia tengah rushing bagai. Tadi pun selamat dah sempat naik bas sebab saya sampai tadi. Bas tu satu dah gerak dah. Selamat lagi satu tu mesti tunggu. Even dah penuh. So, dia berdiri dah pula bas tu atas. Dia berdiri lah dalam bas. So let's go pergi ke 7E. So sekarang ni kita nak on the way ke saya punya buat. Jadi saya tak tahu lah, maybe sebab benda ni confidential kot, so, saya tak beritahu. Tapi tadi pergi kat 7E, saya beli air Farm Fresh coklat. So sarapan lah sebab saya kalau waktu shift saya tak beli apa-apa makanan lah sepanjang shift tu. And saya tak berehat sebab dia. Saya lagi suka beli di luar Susmed ni lah. Sebabnya Susmed dia punya harga boleh tahan kayangan lah. Alang-alang pun hari ni hari Jumaat. Jadinya biasanya akan ada pasar dekat masjid. So lagi best kot barang kat situ daripada sini. Jadi aku nak masukkan kau juga tu. Aku plan nak buat ngamas. Tapi yang mesti ingatkan aku supaya nak pergi solat subuh kat maghrib. Kat maghrib kat masjid. Kenapa tak ikut dia? Best way jalan kaki ke masjid. Dia best, tapi time tu pukul 5 tepat dia siap lah. Oh biasa lah, dia kejap pukul setengah. So sekarang kita tunggu untuk presentation tu. So memang dah siap semua jasa kita. So pengguna jasa Susmed dan ialah bandar-bandar Kuantan C. Goyang tu. Dia kata mas, habis posting lah. Ada hari ini. Jadilah seorang lelaki. Jangan jadi bodoh. It's fun. Vlog. Okay guys, Assalamualaikum. So kita kembali lagi dalam vlog Hafiz. So korang kalau belum subscribe, belum follow, tolong subscribe dan follow account Hafiz. Sebab bila korang follow, Hafiz akan dapat income yang lebih besar. Cita-cita nak jadi influencer yang berjaya. Buat affiliate. Lepas tu menambahkan income sebagai student. So let's go.
please lah. Okay, ambil case yang nampak tak shortness of breath. Shortness of breath tu penting tak tugas kita sebagai jururawat? Penting. So they must always make sure patient. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah habis case presentation. Dan nampaknya beberapa kumpulan kena buat penambahbaikan. Tetapi ada juga beberapa kumpulan yang telah melakukan sebaiknya dan telah melakukan dengan excellent. Maka dari itu syukur Alhamdulillah dengan apa yang kita dah present tadi. Semoga Allah berikan kita markah yang terbaik. Amin. Assalamualaikum. Bye. Kenapa bye? Bye. Ya tu, aku ingat ada waktu saya dia orang balik kelas. Aku Adrian Baiti Jannati. Tapi ni not Baiti lah, ni hostel. Sejak dia guna pembaru ni, Sejak pembaru ni macam water free tu. Tujuan telefon baru untuk buat vlog. Aku macam terfikir lah, patutkah aku proceed nak buat affiliate. Dia dah buat dulu affiliate tu. Ting tong ting tong. Kau makan dah? Kena gini. Kau record lagi ke? Aku ikut engkau lah. Hai korang. Memandangkan saya lupa buat untuk video ni. Untuk tadi ikutkan bukan aku lupa dah buat. Cumanya suara macam tak dengar untuk video ni. Anyway, thank you sebab layan sampai habis. And also kalau ada event express, insyaAllah saya buat vlog lagi. Stay tune. Kalau korang enjoy saya punya vlog, korang boleh tekan button subscribe and also tinggalkan komen ataupun korang boleh tekan lonceng untuk apa-apa notification kalau masih korang nak update pada video baru saya ke. Jadi thank you for watching. Bye.